Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Tok nak tembak rambang sikit pada bangsa lalang yang dijanjikan tamin oleh ustaz-ustaz banyak sohor. Bila berlaku kes dalam negara, contohnya kematian pendaki di bukit baru-baru ni, atau insiden lain, bila pihak berwajib keluarkan kenyataan, kau hadam je lah. Tak payah nak huraikan macam kau duduk tepi tempat kejadian. Kau bukan detektif Conan. Dulu masa SPM gagal, kau kata bodoh pun boleh makan. Yelah, orang gila pun Allah bagi makan, tapi dia tak bodoh. Kau lebih kurang je dengan yang lain-lain. Puja trending, berzikir dengan hashtag, maki yang terlibat tapi jarang buat kerja sebenar. Kerja kau merempit, tak payah masuk campur urusan badan berwajib. Sebab tu, jangan percaya harga petrol yang dikawal dolar boleh turun dalam satu hari. Belajar malas, lepas tu bodoh disalahkan mak bapak. Bukan Tok pilih mak bapak. Kau rasa kalau mak ayah boleh pilih, dia nak kau jadi anak dia? Tok berani jamin, dia tanam kau depan tangga macam Quraisy dulu. Ada ke orang cipta PTPTN nak hapuskan PTPTN? Logik akal tak ada. Semak dulu otak kau tu, dekat lutut ke dekat pungguk? Tok tegaskan, ni bukan perli dan bukan ilmu. Kau memang bodoh percaya banyak cakap, tapi lupa. Orang buat kerja jarang ada mulut sebab sibuk bekerja. Jangan zalim pada diri sendiri sebab sibuk tabur dosa fitnah kerana nak kejar like dan view. Dan paling penting, jangan sibuk jadi detektif sosial media bila berlaku kematian. Diam kadang lebih cerdik daripada bercakap tanpa ilmu. Fikir dulu sebelum buka mulut. Jangan sibuk berguru dengan Wikipedia, berulama GPT dan berfatwa Gemini. Kita Islam ada panduan mencari ilmu. Lidahnya